Tamim tanah Melayu Pimpinan Hamas, orang Arab di perang lawan Israel. Dia berkata kami ni, dia berkata dah sampai dah sini. Pemimpin-pemimpin di belah sana bila berperang Israel, dia panggil orang Melayu. Dan kebangkitan Islam dibelah Nusantara kita. Nabi kata Imam Mahdi akan dibantu oleh Bani Tamim. Banyak orang tanya Bani Tamim. Bani Tamim tu apa? Tamim. Ta tu tanah, Mim tu Melayu. Tamim tanah Melayu Tapi saya juga pelik apabila ustaz ini sebut bahawa Palestin akan suruh meminta sokongan daripada orang Melayu. Saya agak pelik. Setahu saya mereka meminta sokongan, bantuan daripada semua orang, tak kiralah orang Melayu ke, Cina ke dan sebagainya. Mungkin kalau kita dengar dia sebut secara khusus orang Melayu, mungkin depan dia tu ada orang Melayu, orang Malaysia ataupun Indonesia, orang Patani. Mungkin sebab tu lalu dia sebutlah orang Melayu tolonglah aku. So tak ada masalah. Tapi dan mereka, setahu saya, mereka ajak tolong tu bukan tolong perang. Mereka tolong daripada sudut doa, tolong daripada sudut dana dan sebagainya. Dan bila kita sebut tentang Palestin, jangan kita lupa pada Syria pula. Sebab di Syria juga sahabat-sahabat kita sedang berada dalam keadaan kesusahan dan juga kepayahan yang sangat-sangat memerlukan bantuan daripada kita. Tetapi janganlah berlebihan dalam mengangkat bangsa ini sampai tak ketahuan hala. Ramai orang Melayu yang tidak tahu bahawa sebenarnya Bani Tamim ni dia telah wujud sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.